Hai korang, peminat bola sepak Malaysia dan seluruh keluarga JDT di seluruh dunia. Kelantan Darul Naim FC buat keputusan gila malam ni. Hanya bawa 17 pemain, tiada bintang besar, tapi nak lawan JDT yang penuh galaksi bintang. Ada ke taktik rahsia ni, atau memang mereka dah serienda? Jom kita bongkar sampai habis. Johor Bahru, 10 April 2025, perlawanan malam ini di Stadium Sultan Ibrahim bakal menyaksikan satu pertembungan yang sangat berbeza apabila Kelantan Darul Naim FC mengambil keputusan berani untuk mempertaruhkan pemain muda dan tempatan menentang juara bertahan Liga Super, Johor Darul Ta'zim. Kelantan Darul Naim hanya bawa 17 pemain, taktik atau keterpaksaan. Menurut laporan eksklusif Zulhelmi Zainal Azam, pasukan dari Pantai Timur itu hanya membawa 17 pemain ke Johor, dengan majoriti terdiri daripada pemain muda dan anak jati Kelantan. Zulhelmi Zainal Azam, yang membuat tinjauan langsung di lokasi latihan Kelantan Darul Naim FC, melaporkan 17 pemain, 1 jurulatih. Kelantan Darul Naim pertaruh pemain tempatan bertemu JDT malam ini. Ini menimbulkan persoalan, adakah keputusan ini dibuat kerana kekangan kewangan, kecederaan pemain, atau strategi jangka panjang untuk memberi peluang kepada bakat muda? Rezal Zambri Yahya, penolong jurulatih Kelantan Darul Naim FC, tampil memberi penjelasan mengenai keputusan berani ini. Antara perkara positif yang kita tekankan sekarang ialah, ini peluang terbaik untuk pemain-pemain ini memasarkan diri dalam Liga Malaysia musim depan. Dengan baki perlawanan menentang JDT dan pasukan lain, mereka perlu tunjuk aksi terbaik. Sekurang-kurangnya, sama ada Kelantan akan kekalkan mereka, atau pasukan lain berminat untuk dapatkan khidmat mereka. Walaupun Kelantan Darul Naim FC berada di kedudukan bawah liga, keputusan untuk memainkan pemain muda boleh menjadi strategi kejutan untuk mengejutkan JDT. Kelebihan Kelantan Darul Naim FC, tiada tekanan, tiada jangkaan tinggi, jadi pemain boleh bermain bebas. Semangat muda dan kelaparan gol, pemain muda biasanya lebih agresif dan ingin membuktikan diri. JDT mungkin tidak menjangkakan gaya permainan Kelantan Darul Naim FC. JDT, di bawah pimpinan Hector Bidoglio, pastinya mahu terus mempertahankan dominasi mereka dalam Liga Super. Namun, mereka perlu berhati-hati dengan semangat underdog Kelantan Darul Naim FC, yang mungkin mampu mencipta kejutan. Saksikan perlawanan malam ini, JDT menentang Kelantan Darul Naim FC di Stadium Sultan Ibrahim, 10 April 2025, bermula jam 8 suku malam. Siapa rasa Kelantan Darul Naim FC mampu beri saingan sengit, atau JDT akan teruskan dominasi tanpa masalah? Komen bawah. Jangan lupa like, share dan langgan saluran ni, untuk lebih banyak berita bola terkini dan terpanas Liga di Malaysia.